Assalamualaikum guys. Alright, so hari ni saya nak share dengan korang saya punya home gym. So saya review saya punya home gym, dan saya punya content akan datang pun saya akan go dengan gym review lah. So korang just komen dekat ruang komen lokasi gym, and maybe siapa yang saya boleh orang kata collab dekat gym tersebut. Kalau korang ada mana-mana influencer yang korang kenal, korang boleh tag diorang. Okay, so hari ni saya nak buat satu content di mana saya nak share dekat korang kos untuk membina home gym, daripada orang kata paling basic, keperluan paling basic korang perlu ada, ataupun benda paling minimal lah, minima, and then maybe medium kalau nak sedap sikit macam mana, and kalau korang betul-betul orang kata banyak duit, korang nak set up complete untuk masa building macam mana, dan cost dia berapa. Jom. Ok, so equipment paling basic yang korang biasanya korang tak start buat badan pun korang dah beli adalah dumbbell. So jom kita cerita pasal dumbbell. Kebiasaannya orang yang tak main gym, dekat rumah dia orang pun dah ada dumbbell. Okay, so kat sini kita ada dua jenis dumbbell. Alright, so untuk buat badan, biasanya dumbbell ni adalah equipment yang paling basic lah. Dengan menggunakan dumbbell saja, even satu dumbbell sebelah pun, korang sebenarnya boleh membina badan korang secara lengkap. Korang just kena kenal otot-otot kat badan korang, and exercise apa yang korang boleh ataupun patut lakukan untuk membina otot korang. Biji dumbbell ni, kalau yang macam ni, adjustable punya, maybe berat dia 10 kilo, korang boleh dapat harga dia, tak silap saya, dalam 30 ke 60 ringgit sahaja. Kalau korang ada extra budget, maybe korang boleh spend bawah 100, korang boleh dapat dua pasang. Maybe total berat dia, kiri campur kanan, 15 kilo, 15 kilo, 30 kilo. So sangat-sangat nice. Saya memang recommend korang untuk beli dumbbell ni lah. Lepas tu dumbbell ni saya dah pakai, tak silap saya, dekat almost 3 tahun. Kebanyakan orang yang pakai dumbbell ni, diorang kata ni, dia punya benda merah ni patah. So dumbbell ni memang dia material dia plastik. So kebanyakan orang patah benda ni. Sebab apa boleh patah? Sebab maybe korang pusing dia ketat sangat kot. Macam saya tak, sebenarnya tak perlu pun ketat-ketat sangat. Asalkan dia dah tak bergerak, okey dah tu. Okay, kalau korang saja nak gunakan dumbbell yang besi, boleh juga. Tapi pada pendapat saya, sebenarnya ini pun dah sangat nice. Cumanya daripada segi saiz lah. Daripada segi saiz, yang ni korang tengok ini, tak silap saya ni dalam 7 kilo lebih. Ini 15 kilo. Korang tengok saiz dia. Korang tengok sendiri saiz comparison dia. So ini cuma berapa kilo je, tapi kemain besar. So mungkin certain orang kata type of movement akan mengganggu lah, sebab dia besar sangat. Ok, so yang paling basic dumbbell, maybe bawah RM100 pun korang dah boleh dapat. Tapi kalau korang nak add on satu lagi benda, saya recommend korang untuk tambah bench. Okay, sorry berhabuk sikit sebab dah lama tak guna. Ini contoh bench yang murah. Okay, bench yang murah ni korang boleh dapat, tak silap saya, bawah RM150. Bawah RM100 pun maybe ada. Cumanya untuk bench, memang saya sarankan korang untuk ambil yang mahal sikit. Sebab apa kena ambil yang mahal? Sebab yang mahal biasanya dia steady, besi dia lebih, orang kata lebih padu. So bila korang set up tu, dia tak goyang-goyang. Sebab kalau tempat korang baring ni dia tak stabil, akan jadi bahayalah bila korang training kan. Takut dumbbell tu terjatuh ke bench tu yang terlipat sendiri ke kan. So bahaya. So safety first. Better korang invest yang mahal sikit. Okay, so untuk mendapatkan badan yang betul-betul komplit, betul-betul cantik, korang kena train semua muscle. Biasanya menggunakan dumbbell saja susah untuk korang train korang punya muscle back, muscle belakang. Untuk chest boleh, shoulder, bicep, tricep semua boleh, kaki pun boleh. Tapi untuk back, korang memang perlukan tempat untuk bergayut. Okay, so tempat untuk bergayut, tempat macam untuk gayut ni, maybe korang boleh pergi taman. Tapi katakanlah korang memang nak training dekat rumah saja, so sangat recommended untuk korang beri tempat gayut lah. So tempat gayut dia ada dua jenis, 3 jenis sebenarnya. Yang paling basic selalunya, yang jenis besi orang boleh letak kat door frame. Harga bawah RM60, RM40 pun ada, RM30 pun ada. Cumanya dia memang jahanam kan korang punya door frame ni. Lepas tu chances untuk dia terslip, terjatuh sangat-sangat tinggi. Lagi-lagi kalau berat badan korang berat. Tapi saya punya berat badan masa start gunakan door punya pull up bar tu bawah 60. Ni saya ada. Ini dia. Ini dia. Nampak? So dia boleh lekat dekat korang punya dinding. Okay, kat korang punya
pintu, door frame. Lepas tu ada lagi jenis yang boleh sangkut dekat pintu je, dekat atas ni dia boleh sangkut dekat pintu. Itu pun menjahanamkan korang punya pintu juga. Lepas tu dia ikut pintu. Kalau pintu korang solid, then okay. Kalau pintu korang jenis pintu plastik, chances untuk pintu tu patah sangat tinggi. Ada pula yang jenis boleh ni, nampak ni, yang boleh tanam dekat korang punya dinding. Yang tu korang punya dinding rumah lah, jahanam. Lepas tu korang perlukan drill kan, korang perlukan orang kata skills lah untuk install dia. Lepas tu ada lagi satu choice, pull up rack dia panggil. Dia macam orang kata macam ni, tapi dia ada tempat untuk gayut saja. Okay, kalau ni dia complete. Okay, so ini complete ni, nanti saya ceritakan pasal ni yang complete. Yang ni saya tak tahu kenapa ada dekat sini. So 3 benda paling basic: tempat gayut, bench dan juga dumbbell. Complete. Dumbbell bawah 100, tempat gayut yang orang kata tempat gayut saja, ni bukan full ni, tempat gayut saja maybe 200, bench pun dalam 200, maybe 500 lah. 500 complete home punya edition. So kalau korang nak video lengkap, tutorial macam mana nak gunakan home equipment, korang boleh PM saya boleh ajar korang secara lengkap, tapi saya cas lah, kiranya saya online coaching korang. Ok, jom kita go dengan full benda ni. So benda ni kita panggil dia sebagai power rack. So power rack ni kebiasaannya dia lengkap lah. Dia ada tempat untuk bergayut, lepas tu dia ada tempat untuk letak bar, korang boleh buat squat kan, bar tu nampak besi panjang tu. Lepas tu selalunya dia ada attachment sini, korang boleh main bicep dekat sini, and then kita naik ke atas ni, dia ada pula attachment dekat atas ni untuk korang boleh main tricep. ok, so untuk power rack ni kebiasaannya harga dia masa saya beli dulu dalam 3,000 lebih, sekarang 1,000 lebih pun boleh dapat. Tapi kalau korang nak yang betul-betul power, maybe 5,000. 5,000 tu orang kata very solid lah, dia punya material dia pun sangat-sangat solid. So macam ni still orang kata boleh gegar-gegar korang nampak boleh gegar. So 5,000 korang boleh dapatkan yang solid, tapi korang kena tahu benda ni first kali dia tak include tu, dia tak include pemberat kena beli sendiri. And then besi ni kita panggil barbell. So besi ni pun tak include, tak ada. Besi ni nampak je simple tapi korang teka harga dia berapa. Paling murah korang boleh dapat 200 without postage, paling murah. Kalau yang orang kata kualiti tinggi punya 1,000 pun ada. So yang saya beli ni harga dia 800 lebih, tapi saya beli second, dia bagi kat saya 300 lebih. Lepas tu power rack ni punya installation sendiri. So saya pasang ni dengan saya punya adik, kita orang pasang 2 orang, ambil masa 3 jam juga. Lepas tu benda yang complicated sikit adalah dia punya pulley ni. Kita orang banyak kali jugalah ni, dia punya tali ni banyak kali juga orang kata buka pasang, sebab yalah, bukannya pernah pun setting, orang kata setup sendiri kan. Ni pokok ni memang not included, korang belilah mana-mana pun not included. So inilah dia complete home gym saya. Cost saya setup campur semua ni, power rack ni 3,000 something, tak termasuk postage tak silap saya dalam 200 juga, 3,200. And then pemberat, saya punya pemberat tu campur semua lebih kurang dalam RM2,000 tak silap saya, RM10 untuk 1 kilo besi. So berat dia akumulatif dalam 200 kilo, so 2,000 pun tak termasuk postage. So untuk korang yang pemula baru nak start, saya recommend korang kalau nak beli weight plate, korang beli yang maybe 10 kilo 2 kiri kanan, lepas tu 5 kilo kiri kanan, 2.5 kilo maybe korang boleh beli 4 pieces. Lepas tu korang beli juga yang maybe 1.25 kilo, dia sangat kecil. Okay, sebab apa? Sebab sebenarnya awal-awal start memang korang tak boleh pun nak angkat berat-berat dulu. Korang boleh tapi kurang efektif. Ok, nak membina otot ni, dia bukannya angkat berat, dia memang kena angkat berat, tapi dia kena angkat berat dengan cara yang betul. So korang nak dapatkan cara workout yang betul, macam mana cara dia yang sebenarnya, korang boleh subscribe YouTube saya. Ok, so korang boleh komen kat bawah
next gym, lokasi mana. Kalau boleh korang subscribe, sebab saya akan tanya dekat ruangan polls. Okay, korang boleh bagi korang punya recommendation dekat ruang komen. Nanti saya masukkan dekat saya punya YouTube polls. Korang vote dekat situ. Okay, ciao.